Hello guys, welcome back to my channel. Apa? Oh, lama gila aku tak buat video kan. Okay, hari ni aku nak buat video apa korang? Disebabkan aku dah lama sangat tak buat video, and aku pun dah lama sangat tak bercedok. Okay, malam ni aku nak cedok. Tengok, aku dah prepare bag. So, setup ni semua dah. Cuma sekarang ni aku nak try connect ni dulu untuk airport lah, untuk senang aku nak tengok map nanti. Lama sangat aku tak cedok ni, nervous. So apa-apa pun aku nak lebihkan kepada healing kan malam ni. Healing, santai. So sambil-sambil kita nak panaskan balik kita punya apps Grab ni. Sebab dah bagi aku rasa dah lebih nak dekat 2 tahun ada kot aku tak bawa Grab ni. Gila. So untuk YouTube korang pun boleh tahu lah berapa lama sangat aku tak buat video kan. So korang layan je, malam ni korang teman aku, kita pergi cedok. So aku tak mengharapkan terlampau banyak sangat order. So aku lebih kepada jalan-jalan je. So apapun, stay tune. Ciao. Okay guys, so aku pun dah pakai lah, dah connect. So apps pun aku dah on. So aku nak kena pergi ronda-ronda, pusing-pusing dulu. Dia kalau pusing-pusing tu barulah kata apa order masuk kan. Kalau duduk satu tempat dia, mana mungkin order boleh masuk. So aku ingat aku nak gerak dulu, kita pergi pusing-pusing dulu. Kita tengok, kalau aku tengok dekat map ni, banyak gila Roblox bos. Kau Roblox. So apa kita layan ya. Yang penting kita enjoy. Go. Okay guys, so aku dah jalan lebih kurang nak dekat 10 minit juga. Aku on tadi dalam pukul 10 lebih kurang. Sekarang pun dah pukul 10 minit. So dalam 10 minit juga lebih kurang. So saya lagi tak ada order, satu pun tak ada. So korang ingat, nak cari rezeki tu bukan yang senang. Okay, so mana-mana rider yang buat full time tu, so korang kena banyak bersabar. Sebab benda ni kita kena percaya pada rezeki. Kalau rezeki tu cepat lah, kalau lambat lah. Macam sekarang dah 10 minit tak masuk kan. Sedangkan orang lain mungkin dalam masa 10 minit tu dia dah boleh buat duit macam tu. So biasa lah benda tu. So korang kena banyak sabar, mana-mana rider yang buat full time tu. So tak apa, aku masih lagi santai, lepak lagi. Kita tunggu sebab aku target sebelum pukul 12 aku nak balik rumah. So maybe dalam pukul 11 lebih ke macam tu. Lepas tu kalau tak ada juga, ataupun mungkin kalau ada 1-2 order, so aku gerak lah balik lah. Korang nak tengok aku punya view, royaknya view. Sekejap aku payung dengan korang korang tengok ni, aku dekat depan kaca TV yang sangat besar sampai Malaysia ni nampak. Sangat besar ni lah. Sekarang ni aku nak paradigma dengan ni. So kita tengok di sini, so tak apa, kita sabar and terus bersabar. Okay, InsyaAllah rezeki tu mesti ada punya. Tak cepat lambat mesti ada. Percaya lah, sekejap lagi mesti masuk kan. So aku rasa aku nak tukar port lain lah. Aku nak lepas tempat lain, aku pergi tempat lain pula. So stay tune, kita jumpa sekejap lagi. Ciao guys, kau tengok ni, aku dah cakap lah tak cepat lambat mesti dapat. So sekarang ni aku punya job macam-macam aku ambil kat mana ni, aku hantar kat mana ni, aduh aku dah lupa siap. Ok, aku ambil kat sini dan aku akan drop kat sini.
Okay guys, dah settle lah order aku. So satu order aku daripada Kelana Jaya. Sekarang ni aku ada dekat Subang. Kalau kau nak tengok, aku ada dekat tu MBSJ. Oh bapak jauh juga dia hantar aku ni sampai ke Subang. Aduh, dengan airport aku ni tiba-tiba pula tak boleh bunyi pula ni. Apa benda lah. Sabar ya. Aku pun tak tahu lah airport ni asal tak boleh bunyi tu. Panas ke aku punya pot tak boleh bunyi. Kau tahu lah sepanjang jalan aku duduk gelak disebabkan aku pun tak tahu lah sistem Grab ni. Kau tahu tak, so bila kita tengok map dia akan ada satu suara tau. Masalah ini suara Jepun perempuan tau. Macam suara kartun lah aku dengar dia. Aduh. So sekarang ni macam mana aku nak balik ni? Aku sekarang ni ada kat Subang ni. Tolong hantar aku balik. Kalau tak balik aku pisang aku. So untuk first order tadi barang kecil je. So aku ambil tadi pun dekat customer. So dia pun dah tunggu aku tadi pun. So mudah lah kerja aku. Bawa pun bawa barang kecil je, flavor je. So aku dah hantar dekat brother ni tadi. So sekarang ni aku rasa aku nak balik ke rumah ni, ke Kelana Jaya ni. Aduh, makan masa ni. Dia dah bawa aku sampai ke Subang ni. Aku sebenarnya alas nak jalan order terlampau jauh sangat. Aku kan order ambil kat rumah, hantar kat jiran sebelah rumah, kan. Ambil kat sini, hantar kat situ. Ini sekali dia bawa sampai ke hujung. Tak ada ujung kan, tapi so aku rasa aku nak jalan slow-slow. So mungkin ada order yang kedua balik ke Kelana Jaya. Kan, mana tahu rezeki macam aku cakap ni. Rezeki datang cepat tak lambat je. Yang penting jangan mengeluh, enjoy. Okay, so aku nak jalan dulu. Gerak. Apa-apa aku update korang. Ciao. So sebelum aku gerak, aku nak beli air dulu. Air apa aku minum lah. Plus kan? Bayar. Aku lupa nak beli air lah. Nak beli air. Kan
masuk second job. Job nombor 2 dah masuk. Apa lagi? Kita gas. Okay, dalam 3 minit tak jauh. Setakat jauh. Let's go. Sampai ayam Pak Gembus. Ayam Pak Gembus kau malam-malam dah pukul berapa ni makan ayam Pak Gembus? Baru nak buka puasa ke bos? Jom kita pergi ambil. Let's go. Kau dan aku sudah terduga. Bos, okey dah? Okey. Ya, terima kasih. Pak 36. Jam. Pak Gembus. Ayam Pak Gembus. Alamak. Ayam Pak Gembus, ayam Pak Gembus. Dah sedap tu. Lek lu, tekan ambak lu. Tekan ambak lu. Oi. Agama ai. Alamak, benda boleh jalan kaki. Ada dalam Grab. Dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Okay, let's go. Kita pergi hantar. Okay guys, so aku dah settle job yang kedua. So aku rasa itu job yang terakhir aku untuk malam ni lah. Macam korang tahu, tadi pun aku dah beritahu aku mungkin akan bawa sampai pukul 11 lebih lah. So sekarang ni pun dah nak dekat pukul 11.30 lah. So aku tak nak buat kerja lambat-lambat sangat sebab besok aku nak kerja lagi kan. So ni aku just santai-santai lah. So macam yang korang tahu lah, so hari ni aku buat 2 job and tak sampai RM20 pun. So kalau ikut first job tadi yang aku buat daripada Kelana Jaya sampai ke Subang, lebih kurang dapat dalam RM9.90.
And second job yang aku bawa ayam pak gebuk tadi tu, lebih kurang dalam RM5.60. So total aku dapat hari ni, aku bekerja selama pukul 10, 11 dalam sejam sejam lebih lah. So gaji aku hanya RM15, RM15.50 so itu gaji aku untuk sejam lebih lah. So sebabnya second order tu sebenarnya aku terlepas pandang sebab dia guna cash kan. So dia tak wallet, dia guna cash. So dia jual aku tadi, so dia on the spot masuk dalam bank lah. Cuma dia buat penolakan daripada aku punya duitnya ada dekat dalam apps Grab ni, macam tu. So korang nilai-nilaikan lah. Okay, sebenarnya seronok bawa Grab ni. Korang jangan fikir bawa Grab ni tak masuk. No, sebab sekarang ni pun aku bawa, sebab aku start tadi pun dah lambat pukul 10. So aku jalan pukul 10 sampai pukul 11 lebih. Sebab dah lewat, orang pun dah, orang kata apa, dah tidur, ada yang dah lepas makan apa semua kan. Tapi kalau buat siang, aku rasa kalau nak dapat dalam 100 tu, aku rasa memang senang lah. Sebab sebelum ni pun aku pernah buat rider Grab dengan lama full time. So far so good lah. Okay, Syah, ini kau tak payah nak fikir orang kiri kanan kau cuma kata apa, cuma jalan buat kerja kau. Dari lepas settle order akan ada order lagi masuk, akan ada order lagi masuk. So orang just enjoy. Cuma tu je lah. Cuma biasalah kita kadang-kadang rider ni ada setengah orang fikir yang negatif, ada positif lah kan. Ada yang cakap rider ni yang tak ada apa kata, tak ada masa depan dan sebagainya kan. Biasalah. So sekarang ni cuma korang nak kena tahu lah, bukan senang nak jadi senang, dan bukan susah nak jadi susah. So apa-apa kerja pun korang layan. Yang penting kerja korang tu halal. Okay, so sekarang ni aku pun dah nak balik hari ni. So depan ni pun jalan dah nak ke rumah aku. So untuk korang semua, thank you mana-mana kata apa dengan teman aku cedok untuk malam ni. So insyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada kudrat lagi, aku akan buat untuk next lah, untuk next. So maybe aku akan keluar awal sikit lah, tak janji lah sebab sekarang ni pun dah nak raya kan. So pada korang, thank you. So kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum.